Setiap kali turun wahyu, sahabat tahu ketika itu turun wahyu. Kenapa? Kerana setiap kali wahyu diturunkan, bukanlah Rasulullah duduk bersandar dengan keadaan yang seronok, bukanlah Rasulullah dalam keadaan yang gembira dan tenang. Tenang memang tenanglah, tetapi setiap kali wahyu turun, wahyu itu sangatlah berat kepada Nabi SAW. Nak dipindahkan daripada Jibril alaihissalam ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku ada pengalaman wahyu turun daripada langit ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi meletakkan kepalanya dan berehat di atas pahaku. Ketika wahyu itu turun, aku tahu wahyu turun kerana kepala Rasulullah terasa sangat berat dan membuatkan pahaku sakit. Dia pun angkat kepala Nabi, letak pula belah kiri. Nabi pernah musafir dengan sahabat. Dalam keadaan unta-unta yang dinaiki oleh Nabi dengan sahabat ni duduk tengah berjalan, bila turun wahyu, berhenti unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berhenti, unta tu tak tahan, dia pun duduk. Tuan-tuan, wahyu yang turun bukan senang-senang. 23 tahun turun ke Nabi, maka merah muka Nabi. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menanggung beratnya wahyu, dan kami tahu ketika itu wahyu sedang diturunkan. Berhenti unta, turun unta, duduk di bawah. Maka Nabi pun tunduk, wahyu duduk turun ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah 23 tahun Nabi tanggung. Lepas wahyu turun, Nabi akan panggil sahabat, ta'al ya Ubay, ta'al ya Zaid, ta'al ya Thabit, uktub. Nabi pun akan beritahu, tulis. Ini sambungan kepada surah sekian. Nabi yang akan beritahu. Sebab kadang-kadang dalam masa sehari turun 3 surah, tak habis. Bila dia turun sambungan, Nabi yang akan beritahu kepada sahabat, wahai Thabit, tulis yang ni sambungan sekian, ini sambungan surah sekian, ini macam tu.